kepalsuan muncul Dia kerja terpadu. Dia baca aja dia orang tu terpadu dia kerja. Dia tinggal berdiri terpadu lagi ke apa saya. kebenaran Dia mau bawa polsek. Polsek sama dengan menolak laporan warga dan mengancam tembak. yang duduk Cok asal cek harga tembak aja pun. Tak kena rumah pun ni pun lah. Ani betul? Ha? Dia laporan. Ibu dia entah anu dia yang tembak. Ya menyerah ini pada kau. memang kena pegang oleh Allah wamal hayata kehidupan dunia kecuali kesenangan tipu daya manusia tertipu dengan kesenangan tertipu dengan kejayaan membuat manusia lupa. Kau boleh dah belum? Kau ni lagi. Yang nampak apa saya belum be. Benar dia dah. Memang dah apa saya. Belum sudah dah ada poin ni. Belum sudah poin masalah. Bukan dia kau itu. Kalau apa nak menjadi jaga. Bina hai itu sudah ada. Puluhan, jin, polsek, cetak pak. Polsek Semarang menolak laporan warga dan mengancam tembak. Lepas itu pukul. Dia bilang dengan telefon, penuh kelam. Ya. Tapi Kak di pos kena pengaduan dari ini kan dari sana. Anai terima. Oh, Anai terima kalau bukan ada baik ke, aku terima dua belah pihak. ya. Kalau dua belah pihak aku terima. Anai dia. Dia jarang roh yang nayo di gamian. Itu loh ya, kenapa awal pok barang inang dipon dengan ilik dipon kai pok barang ini baru ilik dipon. Anak sebab. Anak sebab. Anak tu mana buat tu. KAI Bintang Belun Mak Polsek Semalanga apa? Okay, guys.